Awak ni tak ada kerja lain ke apa? Sekali saya cucuk biji mata awak tu, baru tahu. Apa pasal awak terkejut sangat ni, Pisa? Apa kamu intai balik buku ni? Awak boleh didakwa kerana mengintai tahu. Siapa yang intai siapa? Yang awak tu mengejutkan saya, tu saya tak boleh dakwa ke? Alah, Pisa, saya gurau je. Itu pun awak dah marah. Awak tu sudahlah tak lawak. Marah-marah lagi buruk. Alah, apa? Awak ingat awak tu lawa sangat ke? Lawa tak ada, manis adalah. Saya tak puas hati betul lah dengan si Alice tu. Senang-senang aja dia nak goda si Pelet tu. Apen, awak ni asyik nak mengeluh aja. Bersemangatlah sikit. Takkanlah awak nak biarkan si Pelet tu bolot Alice. Apen, dengar sini. Saya ada satu rancangan. Lain kali saya nak charge awak. Menyampah saya. Rasan dia tu kacak. Berbanding dengan awak, memanglah dia tu handsome. Wow, menakjubkan. Alah, memang bagus dalam bergimnastik ni. Tak ada satu pun anak tulis kat sini yang dapat lawan dia. Alice. Ada apa, Pelot? Alah ni memang jenis macam ni ke? Tak kisah kat orang lain. Dia buat hadiah je. Dia tak sudi ke nak berbual-bual dengan saya? Kenapa tanya macam tu? Ni mesti ada apa-apa. Bengang betul lah saya dengan Pelet tu. Dia ingat apa? Dia tu lawa sangat ke? Semua orang dia nak murah. Hai, berapi-rapi nampak? Awak bengang pasal dia tak layan awak kan? Maaflah. Kalau muka macam si Pelet tu tak sesuai sangat dengan muka saya yang cerita ni tau. Betul tu Pasal. Muka macam awak tu sesuai dengan saya je. Sudahlah tu. Saya sebenarnya bengang juga dengan saya. Tengok ni, habis kaki saya melekat dengan nama dia. Saya ingat Pelot sembunyi saya dengan awak. Kita mesti halau Pelot dari sini. Awak macam setuju? Setuju. Setuju.
belajar gimnastik dengan awak. Dia kagum dengan kebolehan awak. Oh, oh itulah yang rahsia sangat tu ya. Tak jadi masalah. Tapi saya bukanlah seorang guru yang terbaik. Boleh kita mulakan sekarang?